Aiman kata tempat ni mereka gelar mereka raja. Berani ya. Yang kenal saya pun tahu saya juga raja. King Kong. Oh, sebenarnya ini Gerai Raja Burger Malaysia yang terletak di Union Street, Penang. Yang ni owner generasi ketiga, bermula dari datuk dia pada tahun 1969. Dia recommended kami kebab burger special. Dia kata patty homemade sendiri buat. Wah, ada letak gajus dan kismis bersama 7 jenis rempah sekali. Fuyo, patty ni setebal buku sejarah saya dulu. Dialas dengan cheese, tak tahu apa ni. Lepas tu dengan hotdog sekali. Piak dengan mayonis, siap. Pernah tak dengar peribahasa seperti burger dibelah dua? Belum makan, tapi tengok muka bos pun dah tahu sedap. Muka kami yang tak tahu malu, tumpang duduk makan di meja Karen Pasembu. Alamak, sedap ke ni? Okey. Saya faham mengapa mereka dikenali sebagai Raja Burger Malaysia. Memang sedap gila. Bermacam-macam rasa meletup-letup dalam mulut. Macam pertunjukan bunga api. Nak bagi tahu, review ini dibuat 15 bulan yang lalu. Harap burger ni masih sehebat dulu. Siapa yang pernah makan? Bolehlah share komen sikit.